Kenapa orang dulu bela hantu raya? Jom dengar ni. Okey, hantu raya ni bukan sembarang hantu tau. Dalam dunia mistik Melayu, dia ni boleh dikira sebagai khadam yang power, multi-purpose. Yang pangkat dia tinggi daripada hantu-hantu peliharaan yang biasa. Katanya, rupa fizikal hantu raya ni menakutkan. Kalau korang dapat tengok wujud asal dia, ada yang cakap saiz dia besar gila, berbulu lebat, hitam legam dan mata dia merah menyala macam biji saga. Tapi yang peliknya, kenapa orang dulu sanggup bela khadam yang menyeramkan macam ni? Korang cuba letak diri korang dalam situasi yang sama macam orang zaman dulu. Zaman dulu penuh dengan bahaya dan ancaman fizikal. Tenaga kerja pun terhad. Jadi, diorang ambil jalan pintas dengan jadikan makhluk ni ataupun hantu raya ni sebagai khadam pribadi diorang. Tugas utama khadam yang diorang bela ni adalah untuk menjadi bodyguard yang menjaga keselamatan ahli keluarga, rumah, harta benda daripada pencuri dan juga binatang buas. Bukan tu je, khadam belaan diorang ni juga digunakan sebagai buruh kasar. Hantu raya ni ada kelebihan untuk menyerupai tuan dia. Jadi, kalau tuan dia malas ataupun tak larat, khadam dia ni lah yang akan pergi tebas hutan, bajak sawah dan juga buat kerja-kerja berat. Orang sekitar, orang kampung pula dari jauh nampak macam si tuan ni rajin gila tengah buat-buat kerja dia. Tapi hakikatnya, yang diorang nampak tu adalah khadam belaan dia. Tapi kena ingat, nak bela benda-benda syirik ni mesti ada bayaran dia. Khadam ni perlu dijamu secara berkala, selalunya melalui ritual ancak. Antara makanan favourite yang wajib disediakan untuk khadam belaan ni termasuklah ayam panggang, telur ayam kampung, pulut kuning dan dalam sesetengah keadaan, titisan darah tuan dia. Kalau si tuan dia ni culas ataupun terlupa nak bagi makan, khadam belaan dia ni akan mula buat perangai. Perangai macam mana? Mengamuk kacau orang sekeliling. Dan kelemahan terbesarlah yang aku rasa bila korang buat perjanjian dengan hantu raya ni adalah perjanjiannya yang berpanjangan. Ya, khadam gaib ni takkan mati bersama tuan dia. Bila mana si pembela ni dah tua dan nak meninggal dunia, khadam hantu raya dia ni wajib diwariskan kepada keturunan. Dan masa ni lah benda tu dah jadi saka keluarga. Kalau tak ada waris yang sanggup terima hantu raya ni, keburukan dia akan berpatah balik kepada tuan dia sendiri. Si tuan dia ni ataupun pembela ni akan terseksa, terlantar sakit dan susah nak lepas nyawa ataupun sakaratul maut. Lagi menakutkan, bila tuan dia dah meninggal dunia sekalipun, khadam yang kehilangan arah ni akan mula merayau-rayau, menyerupai arwah tuan dia untuk minta makanan daripada orang sekeliling. Akhirnya niat asal nak mudahkan kerja, hujung-hujung bawa celaka 7 keturunan. Jadi, korang rasa berbaloi tak bela ataupun ada khadam hantu raya ni? Cuba korang komen dan nilailah sendiri.